Seekor koala di Brisbane mendapat perjalanan bas percuma selepas diselamatkan dari jalan raya yang sibuk. Kejadian ini berlaku apabila koala tersebut dilihat menyeberangi jalan di kawasan Camp Hill sebelum ia memanjat tiang bas dan cuba menaiki kenderaan awam itu. Namun, sebaik sahaja ia berada di atas tiang, koala tersebut terjatuh ke bahagian rel penumpang di dalam bas. Pemandu bas yang menyedari keadaan itu bertindak pantas dan segera menghubungi pasukan penyelamat koala di selatan Brisbane. Koala tersebut kemudiannya dibawa ke RSPCA untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Selepas disahkan sihat, ia dilepaskan semula ke pusat rumput Seven Hills bagi memastikan keselamatannya. Dan yang paling comel, pasukan penyelamat menamakan koala muda ni Perry. Umur dia dipercayai lebih setahun, tapi pengalaman hidup dia dah macam warga bandar naik pengangkutan awam untuk pergi kerja.